Korang tengok saya sini, piston ring dekat. Mari dekat-dekat. Ini piston ring yang saya suruh kasih ketak, kasih hentam dulu keluar. Ini langsung tengok, sekarang suruh keluarkan. Dia pun jam tau. Tangan pun tak boleh keluar. Tak boleh. Lepas tu, mau guna hammer. Lepas tu siapa cakap guna chemical boleh kasih piston ring kabel keluar meh. Tu dengar lah. Nah, macam ni baru boleh pecah macam ni. Satu ketui. Tengok sini dekat, saya baru pecah keluar. Ini semua karbon so makan habis. Itu pasal saya cakap, kalau so makan minyak hitam, buat overhaul saja. Apa boleh buat. Lepas tu, ini pakai masa kereta baru sentiasa 10,000 kasih cuci sini punya karbon semua, combustion chamber. Lepas tu, kalau turbo engine mesti mau guna turbo. Kalau tidak, ada banyak karbon, banyak slush keluar. Lepas tu, tunggu stay tune. Saya buat overhaul itu Isuzu D-Max. Tunggu. Okay, siapa cakap overhaul engine mesti untung ya? Mari. Siapa cakap untung ya? Mari. Tengok, ini piston ring. Semua so baru kan, tukar. So masuk 3 piston kan. Masa kita masuk, ada spacer tu masuk. Okey, mari. Kita tahan masuk habis. Itu piston ring, O-ring nombor 3 sini, nampak? Dia sudah calakan sini. Cala punya tempat dia sudah kita masuk, dia telah masuk habis. Lepas tu dia sudah makan lah. Okey. Lepas tu ada orang cakap mesti ada orang cakap boleh pakai balik, tapi saya takut nanti ada problem. Nanti start ini diesel high compression. Saya cakap tunggu. Lagi tunggu satu original mari kasih pasang. Lepas tu siapa cakap mesti untung ya. Lepas tu saya memang banyak orang buat overhaul, kita sudah ikut satu harga. Mana tahu kita sudah kasih buat grand valve, mari. Betul-betul cuci ya, tapi 100% ya. Lepas tu ni customer cakap kamu sudah quotation jangan tambah wang lagi. Okey, mari jangan tambah wang lagi. Tengok ni dia suruh makan. Okey. Ini valve dia suruh makan, intake valve. Nah, saya bayar satu je lah. Ini tak apa. Saya tanggung. Lagi sudah buat quotation kan. Customer cakap tak mau tambah wang. Lepas tu kita nampak ni dekat crankshaft puli. Dalamnya rubber, tengok sudah pecah. Rubber dia dulu saya ingat selalu rendam minyak. Sampai ini pun sudah pecah. Ini rubber tau, ini rubber dalam sini meh tau. Ini rubber sama ini. Crankshaft puli pun mau tukar. Tak mau tambah wang. Okey. Satu kali jalan. Lepas tu saya mau faham kenapa color pun kasih tolong sebab dia ada dia punya husband lah, okey. Suami dia sudah cuci pinggang susah. Lepas tu saya boleh tolong, saya tolong. Ini bukan duit punya masalah. Lepas tu korang tolong defend saya.